Dari beza aku warna merah macam ni, sampailah korang tengok beza aku ni dah jadi colour putih yang macam sekarang ni. Dan hari ni aku akan tunjukkan semua perjalanan cat kereta aku ni dekat Bro Auto Paint Garage Kampung Melayu Subang. First day bila korang check in dekat sini, diorang akan check semua bahagian kereta korang. Contoh kalau lampu tu tak berfungsi ke apa ke, semua dia akan remark dalam form check in ni. Korang sign je. Lepas tu baru buat proses pembaraian and then terus buat bodywork. Lepas dia dah buat bodywork, barulah diorang akan naik primer. Dan lepas diorang naik primer, diorang akan QC, tengok kalau ada part-part yang tak ngam, diorang akan cement and touch up balik. Dan lepas dia QC and primer, jemur dalam masa 3 hari. And then lepas dia primer, diorang akan buka semua lagi barang-barang dekat bahagian dalam. Contohnya macam door trim, door panel, semua dia akan buka. Ini merupakan proses pembaraian barang yang terakhir sebelum kereta aku masuk ke dalam oven. And then masa ni barulah kereta aku ni dah ready untuk naik base coat yang pertama. Macam aku cakap, aku buat colour putih. Dekat sini korang boleh tengok, ini merupakan proses base coat yang pertama. Dan lepas dia naik base coat yang pertama, korang boleh tengok Angah akan QC balik kereta aku ni. Kalau ada part-part yang tak kena, dia akan touch up balik. Maksudnya dekat sini, lepas dia base coat yang pertama, Angah akan QC and then barulah sambung kepada base coat yang kedua. Dan untuk clear coat kali ni, aku pilih untuk pakai clear coat glasuri. Dan lepas dia base coat yang kedua, barulah kita masukkan crystal gold. Dan untuk efek crystal gold kali ni, aku decide dengan Angah untuk buat 6 layer. Sebab efek crystal ni dia agak mahal sikit. Tapi bila tengok hasil dia, memang puas hati. Dan barulah kita masuk pada progress clear coat. Yang ini aku pakai clear coat glasuri. Lepas dia masuk clear coat glasuri ni, dia punya efek tu memang lagi menonjol weh kalau korang tengok. Lepas dia naik clear coat, barulah Angah akan jemur kereta aku ni bawah tengah panas. Proses jemur ni ambil masa lebih kurang 3 hari jemur. Dan lepas dia 3 hari dan jemur, waktu ni Angah akan buat proses pemasangan barang. Dan lepas dia pemasangan barang, kita pergi kepada final chapter, di mana ini adalah bahagian polish wax. Yang ini Angah akan QC. Selagi tak sempurna, kereta aku ni memang tak boleh keluar. So lepas je sebulan lebih kereta aku ni dah cat, dan korang tengok inilah hasil dia. Honestly aku boleh cakap hasil dan air tangan Bro Auto Paint Garage ni memang puas hati. Dan bila waktu malam, efek aku punya kristal tu lagi belanja weh. Color kereta ni terus nampak macam color matte. Bila waktu siang pula, kena je matahari, setiap lengkuk tu akan nampak crystal gold. Dan ini merupakan kali kedua aku cat kereta dalam setahun dekat Bro Auto Paint Garage. Kalau korang tak percaya, korang tanyalah siapa yang dah pernah cat kereta dekat Bro Auto Paint Garage ni, mesti diorang tahu hasil dia macam mana. So kalau korang nak cat kereta, nak tahu harga, korang boleh pergi je Roger Bro Auto Paint Garage yang aku dah tag dalam caption ni.